usah memandai reka cerita palsu, terutama ketika tak faham apa sebenarnya berlaku. Kalau tak percaya, cuba dengar apa yang dia cakap ni. Kita tahu Nabi Muhammad pernah kata dalam hadis, rumahku syurgaku, di mana memiliki rumah idaman adalah impian setiap rakyat Malaysia. Astaghfirullahalazim. Pihak MCMC perlu ambil tindakan atas sikap dengan komen mempergunakan nama Nabi kita demi kepentingan politiknya. Dua perkara saya nak beritahu. Satu berkenaan dengan hadis palsu, yang mana rumahku syurgaku. Seolah-olah Nabi kita menyuruh kita hidup mewah di dunia ni, sedangkan rumah Nabi Muhammad pun tidak semewah itu. Apa kau ingat Nabi Muhammad duduk dalam istana ke masa dia hidup di Madinah tu? Agak-agaklah kau. Yang kedua, kau menggunakan nama Nabi Muhammad, sedangkan kami menggunakan Nabi Muhammad akan mengikut dengan selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kami mendengarnya, kami akan berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengar ni kat komen. Dengar sini MCMC. Kamu sebagai orang Islam, kalau kamu tak mengambil tindakan bermakna kamu bersubhat, beranikah kamu menghadap di hadapan Allah SWT besok? Adakah kamu menempah syurga ataupun neraka jahanam selama-lamanya? Ingat, dunia ni sementara. Kalau tersilap jawab, akhirnya neraka selama-lamanya. Okey, Assalamualaikum. Ubah keadaan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Ini adalah hadis palsu disampaikan dengan komen. MCMC bila nak ambil tindakan sebelum jawab di hadapan Allah SWT besok?